Ini adalah Ulanzi MA60. Yang ni dia compact tripod yang pasti memang sangat function. Pada saya ni adalah tripod EDC, maksudnya kita boleh bawa sentiasa, bawa hari-hari. So bila-bila masa kita nak buat konten memang senang, just gunakan mini tripod macam ni pun dia dah sangat membantu. Okay, so mini tripod ni saya pernah review sebelum ni. So kita share sikit lah lagi sekali apa yang best pasal mini tripod ni. So dalam kotak ni dia akan dapat dia punya macam ni magnetic ring. So ini digunakan pada kalau phone korang tak ada MagSafe ataupun casing yang tak ada magnet, boleh gunakan magnetic ring ni. Lepas tu dia ada dia punya certificate kecil ni dan juga dia punya mini tripod magnetic ni. Okay. So ini dia warna oranye, memang cantik. Yang bestnya yang ni dia ada banyak pilihan color yang semua vibrant, korang boleh pilih lah ikut mana yang korang suka. Okey, apa yang best dengan mini tripod ni sebab kita boleh attach terus dekat kita punya belakang phone. Make sure korang punya phone dia ada magnet dekat belakang, dia punya casing ataupun phone sendiri. Ataupun kalau tak ada, boleh gunakan dia punya stiker besi ni, tampalkan saja. Okey, so bila dah guna, dia akan attach dengan kemas cantik macam ni, dia tak akan terlebih, just nice sahaja. So kalau kita letak dalam poket sekalipun, letak dalam bag, dia tak mengganggu sangat. Dia tebal sikit sahaja. Lepas tu kalau nak guna, kita just boleh bukakan saja dia punya lipatan macam ni. So nak pegang macam ni pun boleh, nak jadikan sebagai stand macam ni pun boleh. Boleh letak terus atas meja, memang nice. Okey, kalau nak guna menegak macam ni boleh, even nak melintangkan boleh, korang just pusingkan sahaja. Nampak? Dia sangat fleksibel. Lepas tu kaki dia, kalau kita nak dia tinggi lagi, nak panjang lagi pun boleh. Bukakan lagi satu lipatan macam ni. Okey, korang tolakkan sahaja. Nampak? Dia boleh jadi macam ni. Ni panjang yang maksimum, jadinya kalau korang nak buat konten, nak pegang macam ni, nampak, sebagai selfie stick memang sesuai. Okey, lepas tu kalau nak jadikan sebagai tripod, yang bawah ni dia boleh bukakan lagi, kita kangkangkan macam ni, dan yang ni kita belakangkan, yang ni nampak dia akan jadi tripod macam ni. So kalau korang nak buat live ke, nak buat video ke, dia memang dah just nice sahaja. Okey, boleh letak atas meja, dia sangat stabil, dekat kaki pun dia ada getah. Jadinya dia non-slip. Part yang paling best adalah sebab saiz dia memang sangat compact dan juga dia ringan. Contohnya kalau kita dah tak guna, nak simpan balik, just lipatkan saja. Okey. Nampak? So kalau kita lipatkan, dia besar macam ni sahaja dan juga dia tak berat pun. Okey, so Ulanzi MA60 ni pasal memang nice lah untuk korang perlukan satu tripod yang boleh bawa sentiasa. Dia punya harga pasti memang sangat berpatutan. Dia punya kualiti pun bagus. So kalau korang berminat, boleh dapatkan dekat link.